Dulu saya selalu ada masalah kad kredit. Kad kredit limit RM15,000, kemudian gaji RM5,000. So bila gaji dah buat habis pakai, saya bantai kad kredit. Jadi bila kena bayar kad kredit, masalah dia limit RM15,000, spend RM15,000 sebulan, bayar minimum, interest kita jadi tinggi. Saya nak kongsikan macam mana saya dapat jumpa jalan bayar kad kredit pakai RM15,000 bulan ni juga bayar RM15,000. Jadi saya jumpa satu teknik kita boleh jual dekat market luar negara dalam pendapatan dolar dan kita boleh buat secara part time saja, iaitu kita jual dekat platform eBay. Sebab apa? Sebab platform eBay ni kita boleh dapat dalam income dolar dan kita dapat income harian. Gaji bulanan saya just buat untuk lepaskan komitmen bulanan, untuk saya beli ekstra kemahuan, untuk saya enjoy bawa family bercuti, saya akan pakai kad kredit. Dan kad kredit ni juga saya buat bayar supplier, dan hasil daripada jualan dekat platform eBay saya buat bayar kad kredit. Jadi bila saya jual dekat eBay, katakan saya pakai $15,000, saya akan pastikan saya boleh buat sale dekat eBay $15,000. So saya dapat 4 kali ganda lebih. Jadi lebihan tu saya boleh bayar balik kad kredit. Macam mana kita nak start? Kita mesti kena ada produk yang betul untuk jual dekat market sana. Kalau kita tak ada platform eBay, kita akan ada masalah macam mana kita nak dapatkan customer daripada luar negara. Tapi dengan adanya platform eBay, kita tak ada masalah. Platform tu tolong kita bantu dapatkan pelanggan. Jadi anda nak selesaikan masalah kad kredit, anda kena explore tahun 2025 ni. Kalau income anda cuma satu pendapatan saja, tambah lagi satu income harian daripada mana? Daripada luar negara dalam dolar. Macam mana nak dapat? Jual dekat platform eBay. Jom saya ajak anda join kelas saya. Saya terangkan pada anda cara macam mana nak set up dari A sampai Z. Yuran sangat murah, RM50. Tak rugi untuk anda try. 2 malam kelas, siap modul, siap nota rakaman, semua ada. Jadi tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Di Malaysia tak apa. Janji gaji USD.